dah minta untuk buat event dekat kampung diorang. Kau faham tak sini sekarang, ya Allah? Orang lain dah sampai nak minta dana buat event dekat kampung. Aktiviti, sukan, kesenian. Panggil orang buat event dekat kampung ni. Kampung aku minta lampu jalan. Kampung lain minta dana untuk buat event, kampung aku minta lampu jalan sahaja. Itulah kenyataan tegas yang dikeluarkan pelawak Aceh Boceh apabila juara musikal lawak superstar musim kelima ini mengambil kesempatan di atas pilihan raya negeri yang bakal berlangsung Sabtu hadapan untuk membuka mulut mengenai kemunduran kampungnya, iaitu Kampung Usaha Jaya di Labis Segamat. Menerusi potongan video live yang dikongsikan di akaun TikTok Mob Rider itu, kekesalan jelas terpancar di wajah pelawak berkenaan apabila mendedahkan segala aduan yang dibuat oleh penduduk kampung seperti tidak diendahkan oleh pihak yang bertanggungjawab. Kau tunggu lah. Fokus Aku nak fokus kepada kampung aku. Kampung orang lain aku tak mau tahu lah. Apa yang budak-budak aku nak kau tolong bagi. Budak-budak kampung aku nak, budak-budak muda kampung aku nak, kau tolong. Ada kan? Bukan dia minta benda. Kadang lampu jalan. Aduh. Orang lain dah minta untuk buat event dekat kampung diorang. Kau faham tak sini sekarang, ya Allah? Orang lain dah sampai nak minta dana buat event dekat kampung. Aktiviti, sukan, kesenian. Panggil orang buat event dekat kampung ni. Kampung aku minta lampu jalan. Pak Tijau kata payahlah komen Pak Tijau. Pak Tijau kau tak payah komen. Kau tak tahu apa-apa kita. Kau tak tahu apa-apa lah. Kau tak payah komen lah. Kau lebih nak kepada provokasi je. Suruh ni budak kampung aku. Ni budak kampung aku. Aku bukan cakap benda bohong. Ini yang membesar dengan aku. Ni besar 2 tahun daripada aku. Tapi kita orang pemain sama-sama. Kau tengok aku hari ni aku dah geram Aku dah geram Aku dah geram. Kau tanyalah dia. Dia kerana satu isu aku pam balik tau. Aku tekan kereta aku balik kampung. Budak-budak kampung aku ada yang sampai menitik air mata kata tak. Kenapa dijadikan macam gini? Kau tanya betul tak budak-budak kampung dibuat report? Kau jawab sekarang Aku nak cakap sekarang lah masa dia Aku nak tanya kenapa aku balik? Betul Mbak, aku bukan buat cerita yang bohong-bohong ni. Tak ada. Budak kampung mengadu nak ini, nak itu, nak ini. Tak dapat diambil indah, tak dihiraukan. Bagi tahu dekat media sosial, di reportnya media sosial tu atas hasutan. Budak-budak kampung kena pergi balai bagi keterangan. IO Segamat turun tepuk dahi. Kau ketua kampung, engkau ketua pemimpin, engkau yang ketua cawangan, kau ni apa kau buat? Budak-budak kampung ni tanya nak minta itu, minta ini. Kau pergi buat report dia buat apa? Sebagai ketua kampung ataupun pemimpin-pemimpin yang ada dekat situ, kalau budak-budak mengadu, kau selesaikanlah. Bukan kau report apa yang dia adu. Kalau aku cakap macam gini, silap-silap aku ni pun kena ni kan. Kau tengok. Kita bercakap pasal kekurangan yang di situ yang terlalu obvious. Terlalu obvious. Sebab tu saya cakap, kalau saya tanya korang, saya